Saya suami penyayang. Saya bapa garang ke saya Suami garang bapa penyayang. suami Ke terbalik? garang bapa penyayang? Okey, rasa memang suami penyayang ke? Rasa ciri-ciri tu ada tak? Saya Ha, adalah. Ada. Adalah. Semua orang ada penyayang tu siap penyayang. kan. Kalau sebenarnya kalau sebelum ni saya selalu baca ataupun terdengar macam ciri-ciri suami yang saya nak ialah suami penyayang, Yang- ambil berat. Padahal sebenarnya penyayang tu bukan ciri-ciri yang kita nak. Ciri-ciri tu mesti ada setiap lelaki. Okey, yang awak baca ke yang memang awak nak? Memang semua wanita nak. Okey. Ah. Macam sama Itu jawapan. perangkap tu. Okey, kita bersama dengan Ustaz Roslan Muhammad sekarang ni, seorang penceramah yang akan bercerita tentang saya suami penyayang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, wabarakatuh. Ustaz? Baik, Suria. alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ustaz suami penyayang ke? Pasti. Pasti. Ya. Itu adalah ciri wajib kan Ustaz? Kau tidak tak sampai ke sini. Oh, okey. Okey Ustaz, silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang di rahmat Allah sekalian. Apa khabar anda semua? Insya-Allah, dan bersama dengan saya pasti Lokman Saya Ustaz. Lok suami penyayang ke? Pasti Ustaz. Nampak gaya duduk pun nampak dah ya. Dan era pun dapat suami penyayang insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah Ustaz. Confirm. Doakan. Cara bercakap pun nampak dah. Nampak riang gembira tu. Alhamdulillah. Dia sebenarnya bila bercakap tentang soal suami penyayang ini, kita kena ingat bahawa dalam sebuah rumah tangga ada rukun-rukunnya. Rukun pertama ialah sang suami. Suami tiang kepada rumah tangga. Suami sendi rumah tangga. Suami nyawa pada rumah tangga. Arti kalau kita tak ada rukun yang pertama ini, suaminya garang, suaminya agaknya marah-marah, kaki terajang, kaki pukul, kaki hamun, orang dua kaki dia enam kaki, ya. Jadi kita tidak akan dapat sebuah rumah tangga yang amanah harmoni. Bawa pula dah. Lock, Ya. Baik. Jadi maknanya bila bercakap tentang rumah tangga, permulaan itu adalah si suami itu sendiri. Sebab suami ini dia pegang bajet. Bukan saja bajet keuangan, tapi bajet akhlak, bajet sikap, bajet watak. Artinya gambaran suami akan dilihat oleh isteri. Gambaran seorang ayah, anak melihatnya. Jadi kita bercakap tentang suami penyayang. Dan saya yakin insya-Allah depan saya, depan televisyen pada pagi ini, ramai suami yang penyayang insya-Allah. Cuma tinggal lagi tu, di mana kita nak bermula. Yang pertama sekali, permulaan kita ialah kita melihat apakah kita benar-benar mengendalikan sebuah rumah tangga yang harmoni. Sebab kalau kita tidak dapat mengemudi rumah tangga yang harmoni, akan timbullah di sana sesuatu yang boleh mercakkan rumah tangga. Timbullah suami yang agak garang. Bercakap saja nak marah. Senyum pun tak boleh. Bercakap saja keluar kata-kata yang nista. Dia hukum isteri kata-kata yang tak elok. Ini biasa saya dengar tuan-tuan. Banyak orang tanya saya, Ustaz, suami saya Ustaz, asyik-asyik nak marah saja. Dia kata kat saya, Ustaz, menata. Sebab dia orang Kelantan. Oh, menata. Menata. Ya Allah, anda sang suami mengambil seorang gadis di usia mungkin 20-an tahun. Amanah itu. Bagaimana anda boleh mengatakan sesuatu pada isteri anda? Sepatutnya anda lahirkan suasana lemah lembut, perkataan yang harmoni, sikap yang positif, watak yang cukup menjadi kekuatan kepada sang isteri untuk dilihat. Jadi kadang-kadang persoalan kita ialah masalah dalaman. Bagi saya, suami yang penyayang, dia berlumba dengan ilmu. Jadi kita ni, kalau dia suami penyayang, mesti ada ilmu. Ilmu yang pertama sekali, ilmu keimanan. Sebab ilmu keimanan melembutkan hati kita. Kita akan jadi manusia yang hidupnya keadaan dapat dijadikan sebagai panduan dan contoh. Arti nak berkeras tidak sama sekali. Ya, kadang-kadang kita kena marah, tetapi tidaklah menjadikan satu sebab untuk menjadi rumah tangga itu kacau balau. Akhirnya menyebabkan rumah tangga itu jadi perang dunia ke-8, bukan 2 lagi dah. Ya, suami isteri dah entah ke mana. Kadang-kadang rumah tangga tak nampak lagi keterampilannya. Jadi ini antara situasi yang kita kata kena lihat balik. Ilmu itu yang paling pertama sekali. Dan saya nak sebut pada pagi ini bahawa bajet ilmu penting. Ini bajet ini bukan benda kecil. Ini benda besar. Sebab sampai satu ketika nanti, bila sampai di padang mahsyar nanti, suami akan disiasat oleh mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kamu dengan isteri? Apa sumbangannya? Apa kebaikan kamu telah beri? Kau bina kehidupan isteri bagaimana? Kalau kita sang suami tak mengilmukan isteri, payahlah.
Suatu kadang-kadang berlaku dalam hidup rumah tangga ni, Lok. Bagaimana suami kadang-kadang dia ambil sikap sembrono. Sembrono ni saya ingat kata-kata Jawa Amerika aku lebih kurang lah. Ya, sikap sembrono. Dia tak kisah. Isteri semayang ke tak semayang, dia tak kisah. Isteri tu aurat tak aurat, dia tak kisah. Jadi ini antara sikap yang tak kena. Sebab Nabi dah sebut, sebaik-baik seorang suami ialah contoh kepada sang isteri. Itu di antara kata Nabi. Sebab itulah kita hidup ini tuan-tuan. Penyayang kita bukan semata-mata kita sumbat makan minum. Tapi penyayang pertama ialah ilmu kita terapkan. Kita nak jadikan dia sebagai rakan kita yang abadi. Ustaz, tapi macam mana pula kalau sang suami ni dia menyalurkan cara dia nak tunjukkan penyayang dia tu dengan cara yang garang. Bagaimana tu Ustaz? Penyayang garang. Mana tumbuk dulu baru nak sayang. Maksudnya tegas, maksudnya sikap tegas lah. Ya, okey. Saya faham tu ya. Maknanya Lord ni, dalam kita rumah tangga ini, isu yang paling pertama ialah komunikasi. Communication isu yang paling penting sekali. Kita kena berbicara dari hati ke hati. Bercakap dari perasaan pada perasaan. Mana kita dalam sesuatu isu yang kita rasa ada bermasalah, mengapa tidak kita boleh bincang sembang? Saya nak bayangkan kepada tuan-tuan, bagaimana indahnya kita berkahwin dulu. Atas nama agama tu, aku terima nikahnya dalam kadar sekian-sekian, mas kahwin sekian-sekian, atas nama Allah. Jadi bagaimana kita setelah rumah tangga dah setahun, 2 tahun, 20 tahun, kita boleh nak hidupkan suasana itu kembali. Cuba ingat balik. Jadi kegarangan kita sebenarnya, bukan kena pada tempat sampai ke peringkat pukul memukul, maki hamun, kata nista. Bayangkan balik, indahnya perkahwinan balik kita asas kepada agama. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita nak tegas, tetapi mesti berasas kepada ilmu dan komunikasi yang baik. Ini pertama. Yang kedua, dalam kita nak menangis, bukan sahaja komunikasi saja, tetapi akhlak yang terbaik. Sebab itulah suami cerminan kepada isteri. Dan isteri pula merupakan cerminan sebalik kepada sang suami. Jadi kadang-kadang, dalam mata kita ini, kita boleh nampak tu, di mana berlakunya situasi yang tidak stabil. Dia bermula daripada sikap dan akhlak suami yang tidak stabil. Akhirnya akan terbawa rumah tangga. Dan kalau isteri ada buat silap, jangan salahkan isteri. Kadang-kadang suami yang tak tegas, yang tak betul. Sebab itulah kata orang-orang lama, dia kata apa? Kalau suami sudah condong, sudah pun sengit, maka sengitlah rumah tangga yang dibangunkan itu. Kalau suami sudah pun gugur, jatuh, maknanya rumah tangga akan hancur lebur. Jadi itu kenyataan kita. Sebab itulah saya nak balik kepada perbincangan awal tadi. Yang pertama ialah ilmu. Ilmu adalah asas kepada suami yang penyayang. Yang keduanya ialah kita hidup dalam suasana, cuba hidupkan suasana berlapang dada dalam banyak keadaan. Saya nak tanya sang-sang suami di luar sana, saya sendiri bawa sendiri kan, apakah kita merasakan kita ni komplit, segala-galanya, perfect? Tidak sebenarnya. Kita mungkin boleh sembunyikan kita punya kelemahan. Ialah belum kahwin dulu, tak nampak, semua tak mati. Ya? Tapi lepas kahwin, gajah pun patah, kena pijak. Ya? Makna kita tak perfect. Kita ada kadang kekurangan-kurangan yang orang tak nampak. Sebab tu dalam perkahwinan kita boleh nampak. Kadang-kadang kekurangan daripada sang suami. Kadang-kadang sang isteri. Jadi mengapa kita tidak boleh berlapang dada dalam menerima di mana faktor yang lemah, faktor yang kokoh, yang mengukuhkan. Jadi bagi saya, bila ada semangat lapang dada, kita tak mudah nak cetuskan pergaduhan, tak mudah nak cetuskan perbalahan, tak mudah cetuskan pertelingkahan antara suami dan isteri sehingga buat perceraian. Jadi berlapang dada ini satu di antara semangat yang paling penting. Saya kira antara satu isu yang penting untuk penyayang ni dan Era ialah kita dapat mengharmonikan balik situasi yang telah kita sama-sama lalui. Kemanisan kita bersama. Harmonikan balik. Sebab itulah kadang-kadang bila kita dapat bercuti bersama, kita dapat orang kata ambil masa untuk bincang bersama sesuatu masa. Saya rasa itu satu langkah bijaklah untuk melahirkan menelurkan satu keadaan di mana kita dapat hidupkan rumah tangga yang penuh dengan keintimannya, penuh dengan kebaikan. Sebab itu dalam hal ini, yang paling penting kepada kita ialah bagi kita nak menjana, kita nak bangunkan. Dan yang ketiga, yang keempat ialah kita ada cooperation yang baik. Suami penyayang, dia sanggup untuk membina hubungan cooperation. Makna keterikatan. Makna kata mudahnya, dia sentiasa inginkan sesuatu pada isterinya. Yang kalau boleh yang tegur dia, kalau abang silap, yang tegur. Jadi makna dia nak cooperation itu. Tapi kalau suami yang ego, ya, katakan dalam contoh itu,
maka tak rasa dia bersalah. Terang bersalah pun dia kata dia betul. Isteri yang tak betul. Ini yang satu yang tak kena masyarakat kita. Satulah keegoan yang kadang-kadang satu jenayah dalam rumah tangga lock ya. Sebab tu kita kena kendurkan ego dengan melihat bahawa kita juga mungkin silap. Kita juga mungkin benar dalam satu ketika dan kita mungkin silap dalam banyak keadaan. Ini di antara situasi yang fikir bagaimana membangun suami yang penyayang dan kita nak berada pada situ. Yang paling penting juga ialah kita kena ingat bahawa dalam kita membina rumah sembahyang ialah kita tidak sama sekali menggagalkan amanah keagamaan itu. Sebab tuan-tuan kena ingat dia, kaitan kita dengan akhirat besar sekali. Suami yang gagal dalam urusan rumah tangga akan terbeban di padang mahsyar nanti, sengit di depan Allah nanti. Kalau takdirnya isteri dia akan mendakwa balik, ialah Tuhan, saya dulu tak sembahyang, suami tak didik saya sembahyang pun. Wahai Tuhan, saya dulu kerjanya buat kerja tak baik kan suami tak tegur pun. Jadi kadang-kadang bila sampai masa nanti di padang mahsyar tuan-tuan, seorang suami akan terlewat ke syurga kerana isteri mendakwanya untuk diselesaikan urusannya. Jadi ini antara kadang-kadang kita tak nampak dalam agama. Yang kita nampak bajet kita adalah bajet bagus. Yang semuanya bagus belaka. Kita bercakap tentang soal makan yang cukup, minum yang cukup, harta banyak, tapi kita bercakap tentang soal akhlaknya. Kita nak bangunkan bagaimana. Jadi saya kira kalau kita hanya bercakap dalam bajet bagus, mata-mata bagus, kita tak nampak bagaimana kelompongan dalam rumah tangga, ini bukan suami penyayang. Tapi suami ini suami yang kita namakan sajalah ya. Apa nama kita nak berikan. Jadi kesimpulan bagi saya dalam kerangka perbincangan pada pagi ini ialah suami penyayang adalah pemimpin kepada sebuah rumah tangga. Dialah contoh, dialah pemimpin, dialah penghibur, dialah pelengkap, dialah sebagai orang yang dapat memberikan dorongan, sokongan, motivasi, dan kalaupun ada kesilapan yang dia buat, dia sanggup untuk menjadi manusia yang menerima kemaafan, beri kemaafan. Yang paling utama seorang penyayang ialah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, surah Al-Furqan ya. Kalau siapa yang tak hafal, kena hafal. Kita bukan saja minta Allah berkati rumah tangga dengan harta benda, gaji makin besar, ataupun duit makin banyak. Bukan itu saja. Kita minta Allah rahmati kita dengan kemuliaan dan kebaikan. Dalam maksud yang lainnya, kita dapat satu ketenangan dalam rumah kediaman kita. Seolah-olah rumah kita ni segala-galanya. Kita duduk kat pejabat, tak tenang tak apa. Balik rumah, nampak ketenangan. Suami penyayang. Daripada jauh lagi, sebelum isteri senyum, dia dah senyum dah. Belum isteri bagi salam, dia bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami tak senyum, isteri tak senyum, dia dah senyum. Maknanya, dia nampak terasa kesenukan dalam kediamannya. Ketenangan itu dia akan lahirkan dalam bentuk akhlak, perbuatan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila bercakap tentang isu suami penyayang ni, dia ada satu yang praktikal. Lok dah buat ke ni? Duk dengar saja saya nampak ni ya. Dengar saya dengar. Nampak ya? Tapi nanti dengar dulu, nanti kita praktikkan. jadi maknanya kita cuba nak lahirkan semula dan hal ini merupakan penyelamat kepada sebuah rumah tangga yang harmoni. Kalau tidak, rumah tangga kita akan gagal. Wallahu alam. Bukan senang Ira. Betul. Bukan senang jadi suami penyayang, apatah lagi beristeri 2, 3, 4, lagi susah. Ustaz mungkin ada komen? Dia kalau suami itu penyayang, tak ada masalah 2, 3, 4 sekalipun. Masalah sekarang yang satu tak selesai. Itu dia. Wallahu alam. Baik. Terima kasih Ustaz Roslan Muhammad, pengisian yang cukup bermakna. Mungkin Ustaz ada sesuatu yang ingin bawakan Ustaz? Okey, sebenarnya tuan-tuan kita mengajak tuan-tuan untuk bersama dengan seminar Celik Family pada 29 Disember tahun ini, di hujung tahun ini, dalam satu program bersama Prof. Dr. Muhayyar dan bersama penulis Dr. Fahrul dan Dr. Zainal, insyaAllah. Mari kita bersama-sama kita jadikan ini sebagai nadi kekuatan untuk membina family yang berjaya, insyaAllah. Bersama dengan kami, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia tips berguna untuk suami-suami di luar sana, termasuk Luke. So, Ira dah boleh bayangkan dah macam mana bentuk suami yang Ira inginkan? Itulah, dah boleh bayangkan dan semoga doa saya untuk mendapat suami penyayang itu dimakbulkan. Dia bayangan tu pun doa sebenarnya. Itulah. So kena hari-hari lafazkan. terbayang lah. Hari-hari terbayang nak suami penyayang. Tapi sebenarnya ciri-ciri suami penyayang, ciri-ciri penyayang tu mesti ada setiap lelaki. Barulah ada keinginan untuk berkahwin. Kalau dia tak ada ciri penyayang, macam mana tu?
Dia kena, bab kata ustaz lah, kena ada ilmu, iman, kena mantapkan. Betul. Bukan senang jadi suami ni. Betul, tanggungjawab berat kan. Tanggungjawab berat. Okey. Amanah yang perlu dijaga, ada isteri, ada anak, juga amalan-amalan yang dilaksanakan dalam keluarga, itu pun diambil kira. Betul. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Roslan Mohamad kerana sudi berkongsikan dengan tajuk hari ini ialah Saya Suami Penyayang. InsyaAllah minggu depan kita ada lagi tajuk yang menarik untuk anda. Okey.